Mengapa kau termenung, menungkat dagu? Abah, Ha, boleh belikan Aiman jalikan? Aiman. Kalaulah Abah ni banyak duit, bukankan jala ikan. Jala ikan Jos pun Abah boleh beli, tahu tak? Apa yang difikirkan lagi? Cuba kau ceritakan. Apa masalahnya ni? Kelambu nyamuk. Yang membezakan kita hanya usia. Abah, boleh tak Abah belikan Aiman kereta kayu? Sebab esok hari jari Aiman tau. Aiman, kalaulah pokok cempedak Abah tu berdaun emas, yang katakan kereta kayu, kereta kebal pun Abah boleh beli. Namun keperitannya tetap kurasa. Apa masalahnya ni? Okey, ke belakang. Okey. Alright. Aiman? Ya, Mak. This way. Terima kasih, Mak. Abah. Ha? Boleh tak Aiman sambung belajar ke universiti? Diam tak ada setuju, Abah. Senyum tak ada suka. Terima kasih, Abang. Bang, rasalah pergi cempedak ni. Ish, kamu ni. Motor apa ni? Motor apa ni, Cik? Aiman. Motor ni Abah punya. Naik, Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, kat cempedak.